Pernah tak kita perasan semakin umur meningkat, semakin sibuk kita mengejar kehidupan, kejar duit, kejar pangkat, kejar bisnes, kejar rumah, kejar kereta. Tapi satu soalan yang jarang kita tanya, sebenarnya untuk apa Allah ciptakan kita? Jangan salah faham, Islam tak pernah suruh kita tinggalkan dunia. Nabi Muhammad SAW juga berniaga, businessman. Ramai sahabat baginda merupakan orang kaya. Mencari rezeki yang halal ialah satu ibadah jika niatnya kerana Allah. Tetapi masalahnya sekarang, ramai antara kita jadikan dunia ni sebagai matlamat, sedangkan Allah jadikan dunia ni sebagai jalan je. So Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembahku. Ayat tu mengingatkan kita bahawa tujuan hidup bukan sekadar mengumpul harta atau mengejar nama lah. So tujuan utama kita ialah menjadi hamba Allah. So bila bekerja, niatkan kerana Allah. Bila berniaga, niatkan kerana Allah. Bila membesarkan anak, niatkan kerana Allah. Apabila Allah menjadi tujuan, setiap perkara baik yang kita lakukan pasti menjadi ibadah. So, jadi tidak salah untuk bercita-cita besar, tidak salah untuk kaya, tidak salah untuk berjaya, tetapi jangan sampai kita berjaya di dunia tapi kita lupa tujuan sebenar kehidupan. Kerana satu hari nanti kita bukan ditanya berapa banyak harta yang kita kumpul, tetapi bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan. So semoga setiap langkah, setiap usaha dan setiap rezeki yang kita cari menjadi jalan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah sentiasa membimbing kita semua. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari.